Okey, baik, bertemu kembali dalam Siasat Pagi Malaysia. Seterusnya hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan Rumah Peranginan Persekutuan, keistimewaan eksklusif istirahat buat penjawat awam. Kita perkenalkan dua orang tetamu hari ini di studio. Kita ada Encik Muhammad Iqbal Muhammad Noh, Setiausaha Bahagian Pengurusan Hartanah Jabatan Perdana Menteri, dan juga Encik Hairul Anwar yang merupakan Ketua Penolong Setiausaha Seksyen Pengurusan Rumah Peranginan Persekutuan Bahagian Pengurusan Hartanah Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih kerana bersama kami. Okey. Nak bercuti ni? Kita boleh ke? Kita boleh ke? Boleh. Persoalannya untuk penjawat awam terlebih dahulu. Mungkin mukadimah ringkas berkenaan dengan Rumah Peranginan Persekutuan ini. Apa yang kita boleh faham tentang konsep ini? Ya, terima kasih Terence dan juga saya. Sebenarnya Rumah Peranginan Persekutuan ini ialah satu daripada kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan Malaysia kepada penjawat awam. Tak kiralah penjawat awam persekutuan ataupun negeri. Dan dia merupakan satu kemudahan untuk pegawai-pegawai kita beristirahatlah, nama pun rumah rehat kan. Beristirahat, bercuti, bawa keluarga untuk menggunakan kemudahan ini. Satu kemudahan yang kita panjangkan kepada penjawat awam. Malah untuk pesara, saya pun ada pertanyaan di kalangan pesara-pesara kerajaan, adakah mereka boleh menggunakan kemudahan rumah rehat persekutuan ini? Ya, memang boleh. Rumah Peranginan Persekutuan ini memang boleh untuk pesara-pesara kerajaan kerana mereka mempunyai kad pesara. Dan kad pesara itu seperti mana kita gunakan kemudahan di hospital dan sebagainya, boleh juga digunakan untuk rumah peranginan. Itulah keistimewaan yang ada dipanjangkan kepada penjawat-penjawat awam di seluruh Malaysia, termasuk kerajaan negeri. Dan ditambah juga kepada badan-badan berkanun. Sekiranya ada penjawat awam badan berkanun yang ingin menggunakan kemudahan Rumah Peranginan Persekutuan ini, kita boleh pertimbangkan juga. Itulah sedikit sebanyak tentang rumah peranginan. Sememangnya ramai penjawat awam di Malaysia dan kita ingin tahu nisbah keberadaan rumah-rumah peranginan sebegini kepada penjawat awam. Di mana lokasi-lokasi rumah peranginan ini terlebih dahulu? Cik Harul. Okey, kita ada 8 lokasi dalam negara dan 2 di luar negara lah. Kalau macam dalam semenanjung Malaysia itu kita ada di Moree, Port Dickson, Tasik Kenyir, Cameron Highland, Bukit Fraser. Tapi saya tertarik dengan soalan Terence tadi yang nisbah tu. Okay, bila nak cerita nisbah ni, 1.8 juta penjawat awam. Macam Cik Iqbal sebut tadi, ada Badan Kanun Negeri, ada juga pesara. So basically peluang tu dalam satu nisbah 10,000 lah peluang dia. Sebab kita ada 188 unit. Tapi yang menarik je, occupancy rate kita, walaupun kita kata tadi nisbah tu dalam satu nisbah 10,000, tapi still occupancy rate kita dalam waktu puncak lebih kurang 80%. Di luar waktu puncak still lagi bawah 60%. Wow. So kita nak tarik orang untuk datang luar waktu puncak itulah sebenarnya. Faham. Kita sebut tadi nisbah tu macam kecil kan, 0.001 peluang dia. Tapi still ada lagi occupancy rate yang kosong untuk kita tap in lah untuk penjawat awam guna rumah-rumah kita. Mungkin barangkali mereka tidak tahu tentang kewujudan kemudahan fasiliti untuk mereka beristirahat ni kan. Jadi bagaimana sebenarnya cara untuk mereka membuat tempahan, membuat semakan? Kalau sekarang ni online kita ada macam-macam app kan. Saya boleh bandingkan lagi harga hotel kan. Tapi bagaimana untuk rumah rehat yang disediakan untuk penjawat awam ini? Ya, pertama platform yang paling mudah ialah website BPH itu sendiri. Kita pergi www.bph.gov.my. Dia mudah, bila masuk website kita tu dia ada ikon Rumah Peranginan Persekutuan, RPP. Kalau kita pergi ke ikon tu, kita klik saja, terus dia akan bawa kita kepada kaedah-kaedah nak tempah, maklumat-maklumatnya. Tadi saya ada sebut pasal kadar. Saya boleh jamin kata kadar Rumah Peranginan Persekutuan ini jauh lebih murah daripada apa yang ditawarkan di hotel-hotel. Itu adalah satu keistimewaan yang kita beri pada penjawat awam. Dan semua maklumat boleh didapati di situ, siapa yang layak. Dia sebab dalam penjawat awam ni kan kita ada grade-grade tertentu kan. Jadi berdasarkan grade-grade kita tu, kita boleh kenal pasti lokasi-lokasi yang dinyatakan tadi tu, adakah dia layak masuk ke rumah tersebut, unit-unit yang berkaitan. Di situ kita akan dapat maklumat-maklumat terperinci di website BPH tadi, www.bph.gov.my. Tapi nak buat tempahan tu perlu seminggu sebelum ke, atau boleh ke sehari sebelum kalau ada kekosongan ke? Basically kita buka tempahan ni, kita buka by quarter. Contoh kalau macam untuk penggunaan Januari nanti kan. Januari daripada 1 Januari 2025 hingga 30 Mac macam tu. Kita buka pada penghujung Disember. So kita buka by quarter.
So permohonan tu kalau kita nak mohon bulan 12, kita boleh mohon untuk 1 Januari hingga 30 Mac lah. Tapi kalau nak menjawab soalan Syuhada tadi, kita juga boleh mohon kalau kita rasa macam besok kita nak pergi, kita boleh masuk website, kita semak, kalau ada kosong kita terus mohon. Boleh lah. Masih lagi boleh. Sebab macam kita sebut tadi, occupancy rate waktu hari bekerja daripada Isnin sampai Jumaat ni basically masih lagi ada kekosongan sebenarnya. Sebab buka kuarter kan. Tahun depan dah awal bulan 3. Coming soon ni bulan 12 ni. Bila sampai tadi? Syu dah dengan satu langkah mengisi semua kekosongan pada tempoh tersebut. Ni dah terdemak saya. So kita buka dalam penghujung Disember lah, dalam minggu terakhir bulan Disember. So kena inilah berwaspada lah untuk hujung minggu tu. Sebab kalau ini kita dah umumkan dekat TV kan. Tarikh tu takut nanti lepas ni full lah siapa yang waktu cuti raya tu nak pergi kan. Itulah cabaran dia. Itulah cabaran dia. Tadi Encik Harok ada sebutkan ada di luar negara juga. Yes. Jadi di mana? Kita ada sebuah di Singapura dan lebih kurang 6 unit di Kota Besar London. 6 unit di London. Kalau yang Singapura tu, yang menarik dengan Singapura ni, kita build dia sebagai rumah di mana cerita Madu 3 difilmkan. So dia ada keistimewaan dekat situ lah. Pernah berita dekat telinga. Lepas ni, bye-bye London dia pergi ya. Jaga semua. Satu hari yang lepas ni pergi London. Tapi rate dia murah lah. Rate dia kita still lagi kira dalam RM instead of $. RM. Ada minimum berapa lama tempahan kau lagi semua sebulan duduk sana? Tak, dia lebih kurang. Cuti tak bergaji duduk kat London. Ada certain period lah kita tak bagi. Ada minimum, ada maksimum untuk tempahan tu lah berapa hari ya? Kalau London paling maksimum 14 hari. Maksimum 14 hari. Sama juga 14 hari. Saya terfikir ke? Cukup tu 14 hari untuk melihat sekitar kota London. Tak, dia buat macam ni kan. Orang sekarang kan bijak sikit kan. Yang first tu dia book mengajar pula. Yang first tu dia pergi 2 orang. Yang first tu book 2 minggu. Yang second tu book lagi 2 minggu. Wow. Itu strategi yang tak diumumkan lah. Rahsia World Traveller sudah terbongkar. Sebab selalu travel. Rahsia World Traveller. Tak adalah, tapi beretika lah kan. Saya bagi tu kita melawak je lah. Janganlah buat macam tu. Tapi siapa nak duduk London sampai sebulan? Kan. Habislah poket je nak kena kerja kan. Terbakar aku balik kan. Baik, untuk penjawab-jawab awam yang sedang menonton secara ini, saya rasa ramai sudah menonton bagi kita. Apakah pesanan kepada mereka kerana setelah hujung tahun ni memang ramai akan buat perancangan untuk bercuti. Jadi apakah nasihat untuk mereka yang bakal memohon nanti? Itulah yang seperti mana Encik Khairul cakap tadi, ada maklumat tentang off-peak. Kami nak membuat promosi kepada penjawat awam. Selain pada hujung minggu, kita dah tahu hujung minggu ni selalu susah nak dapat tempahan, sistem pun akan crash dan sebagainya. Mungkin kita boleh explore ataupun teroka percutian pada waktu off-peak di luar waktu puncak. Kerana di luar waktu puncak ni ramai yang tak nak pergi. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin ada isu berkaitan dengan sekolah. Tak dapat cuti kot. Cuti itu. Anak-anak sekolah. Ya, anak sekolah. Jadi kita boleh sasarkan kepada kumpulan-kumpulan pasangan muda misalnya yang belum ada anak lagi. Betul. Ataupun yang anak masih kecil, yang belum bersekolah. Yang belum berkahwin. Yang baru. Itu merupakan satu kaedah yang boleh digunakan untuk memanfaatkan masa pada luar waktu puncak. Sebab kita nak occupancy rate di luar waktu puncak tu pun tinggi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun ada mengatakan baru-baru ini bahawa supaya kita melihat aset-aset kerajaan yang boleh dioptimiskan, yang boleh diguna betul-betul. Dan inilah saranan saya kepada penjawat awam untuk lihat selain pada hujung minggu, gunakan juga pada waktu luar puncak. Itulah. Itu yang bagus dan bernas. Pak Syu sudah bersiap sedia. Lepas habis je siaran. Buka terus website tu. Saya tengok London dulu. Itu dia. Jaga-jaga, tak ada pengacara nanti minggu depan. Jari sedang warm up dulu. Okey, ringkas Cik Arif sekali lagi memberi welcome untuk ajak ramai-ramai penjawat awam secara ringkas saja untuk ke laman sesuatu dan membuat tempahan. Basically macam Cik Iqbal sebutlah, kita nak galakkan occupancy rate di luar waktu puncak. So kalau single nak healing, saya jemput nak healing. Saya sebut nak healing sebab kalau nak healing kita sama-sama pergi RPP Tasik Kenyir. Itu yang paling best jugalah. Oh, ada di sana Tasik Ada Kenyir? sebab kita boleh pergi air terjun Sauk, Lasih. Basically kalau pergi situ macam Terrace dengan Show offline, tak ada orang boleh cari 1 hari 2 hari. Memang betul-betul healing. Yes. So saya galakkan untuk kita cuba dan tap kita nak penuhkan occupancy rate di luar waktu puncak di waktu-waktu hari kerja ni lah. Kita buka kepada cikgu, polis, semua penjawat
Yes. Asal nama dia penjawat awam, Kurang 8 juta. tak ada masalah. Pesara, jangan lupa. pesara. Pesara pun boleh. Pesara nak bawa cucu tadi kan? So pesara tu booking under pesara and then boleh bawa. Ya, boleh. Wow. Jadi off peak gunalah pesara, bawa cucu ke apa kan. Dah ada cuti tak buat apa kan, bawa cuti kan, jaga cucu. Mak ayah boleh kerja kat rumah kan. Okey, baik, bagi idea lagi. Ini memberi idea seperti mana shoe dia light bulb moment kepada anda juga yang menonton. Semoga anda mendapat ilham untuk bercuti hujung tahun ini bersama sisi keluarga, terutama sekali kepada 1.8 juta penjawat awam di luar sana. Terima kasih kepada Cik Iqbal dan juga Cik Arif sampai tadi saya ringkas untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita sebentar tadi, iaitu Rumah Peranginan Persekutuan khas untuk penjawat awam di luar sana.